yang sudah menjangkakan akan berlaku lah. So tidak hairan, tak ada surprise. Dan kami Pakatan Harapan Johor sebenarnya pun sudah siap sedia untuk bertepan dengan PRN Johor yang tak lama lagi. So kami akan masuk gelanggang ini secara demokratik dan kami akan all out untuk bertepan pilihan raya negeri ini. Kalau PRN Johor berlaku dalam masa terdekat, apa sebenarnya mood rakyat Johor ketika ini? Beberapa tahun lalu ni, sebenarnya rakyat Johor memang melihat dengan mata sendirilah pembangunan secara pesat di negeri Johor. Perkhidmatan ETS pun sudah dilancarkan, dan dengan zon ekonomi JSSZ juga dijalankan. Ini semuanya hasil antara kerjasama kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Johor. Jadi adalah penting bahawa ini dinyatakan secara rasmi. Kestabilan yang dicapaikan di negeri Johor dan seluruh Malaysia ni bukan sahaja usaha kerajaan Barisan Nasional di negeri Johor, tapi ini adalah satu pencapaian kerajaan Madani. Kejayaan dan juga pencapaian di JSSZ di negeri Johor tu sebenarnya sumbangan besar dari kerajaan Madani untuk stabilkan politik seluruh negara dan bagi keyakinan kepada pelabur asing mereka sanggup masuk wang mereka ke negeri Johor. Tanpa kestabilan politik seluruh negara, negeri Johor kita akan dapat menarik pelabur asing yang banyak yang kita lihat.